Ialah jalan besar. Kita akan buka arah sana. Mesti kita di bawah. So, let's go. Itu kampung taman sedia. Simpang turun ke kampung taman sedia di depan tu Sungai Bertam. Tu pintu masuk ke Parit Fall. Kita akan lalu sana nanti. Tu kampung taman sedia. Going down. Ya, itu dia kampung taman sedia, pintu masuk yang pertama. Dan kita akan di depan ni kita akan belok ke kanan lah. Kalau nak breakfast di depan tu ada tempat breakfast, warung orang kampung. We're going to the left. To the right, sorry. Alright. So ini pintu masuk ke Parit Fall. So, jangan guna plastik. Sayangnya alam. Ada risiko kepala air. Keselamatan hendaklah dijaga bersama-sama. Okey, boleh masuk melalui pintu ini. Okay. Selamat datang Hutan Lippo. Lalu ini. Oh, nice. Okay. Agak gelap tempat ni awal pagi. Di sini ada ialah hutan Lipponya. Dulunya ditutup sekejap, tapi selepas dikomplain bahawa ini adalah laluan orang kampung untuk turun ke Tanah Rata, jalan shortcut kalau kita nak pergi sembahyang Jumaat. So, laluan ini telah dibuka semula. Di depan tu ialah campsite. Yang kawasan tu, kawasan kita tak boleh masuk dah. Okey. Tenang pagi ni di kawasan ni. Ialah Chim. Situ laluan ke Tanah Rata. Hari ni kita nak ikut jalan kiri lalui Parit Fall, Jerat Hutan dan balik semula ke kampung taman sedia. So kita terus ke sini. Ada nampak juga orang berkemah. Teruskan. Dah boleh dengar bunyi air di sini. So ingatlah laluannya
Saya tak bimbang. Ya, tak nampak air dia dah. Kita terus ke depan. Dah nampak dah air terjun ya. Jaga-jaga jalan sini tak apa rata. Tolonglah jangan buang sampah ya. Itu dia. Parit tol. Nyaman. Sangat ramai. Tapi sayang tak boleh nak mandi. Okay, kita teruskan perjalanan. So laluan ni ada sedikit tangga lah. Kalau nak bawa baju masuk, nak mungkin nak pimpin, perlu dipimpin. Apa pula ni? Oh, boleh flip board. Boleh pelan-pelan baca. Oh, sebelahnya bahasa Melayu, sebelah lagi dalam bahasa Inggeris. Tu. Dia naik bukit sedikit lah. Jumpa di atas. Ini ada satu jembatan di depan kita tu. Ini jalan lama ke tanpa nak sedia. Here we are. Masya Allah. Masya Allah. Look at that. Masya Allah. Nyaman dan mendamaikan. Okey, kita continue. Jalan berlopak sikit. Bila tiba di simpang ni, ada satu wakaf. Ini laluan ke Tanah Rata. Okay. Dan sana ialah ke Yorat Hutan. Okay. So, kena berhati-hati ya. Kita continue lagi. Mind your step. Pagi. Morning. Nice. Alhamdulillah dijaga baik. Lengkap. Kok main di atas tu?
Ni hala ke Gunung Berembun balik ke belakang ialah Parit Fall. Gunung Berembun. Ini laluannya. Masya-Allah. Okey, diingatkan kalau nak ke Gunung Berembun kena pakai guide ya. Tak boleh pergi sendiri-sendiri. Kalau perhati ada banyak pine needles di bawah ni. Tanah ni sangat bagus kalau nak tanam azalea. Cantik. Ini cantik ni. Sungai berada di belah kiri kita. Jalan terus. Kena hati-hati sangat ya kawasan ni. Sungguh pun kawasannya hutan yang tebal penuh pokok pine. Tapi dia tak jauh daripada kampung. Sebelah sana tu ialah jalan besar, jalan ke kampung. Dengar bunyi kereta tu. So, jalannya tidak mendatar saja. Ada juga tangga-tangga yang perlu kita turun. Bila turun, kenalah naik. Itu dia. Kenalah naik. Kita dari sana tadi, kalau perasan, seberang sungai ni ialah Kampung Taman Sedia lah. Cantik kan? Kita nak terus ke sini. Kita menghampiri satu simpang 3 di sini. Ada label dengan baik Kampung Taman Sedia. Ini kita datang dari arah Parit Fall tadi. Kampung Taman Sedia mula di sini. Okey. Dia akan keluar di Balora Balai Raya Kampung Taman Sedia. So kita teruskan perjalanan.